Tapi Ibnu Abbas dia ijtihad, dia takwil. Mana bukan ta'am itu ta'am saja, tapi sebut ta'am ini secara kebetulan ataupun hak umum ataupun hak lebih-lebih tak bolehnya. Bukan bermakna hak lain boleh. Dia kata hak lain pun lagu tu juga. Jadi seperti yang kita maklum, apa nama ni, Imam Syafi'i kan, dia rujukkan nombor satu dia di kalangan sahabatnya Ibnu Abbas. Tu kena ingat tu kaedah berlaku. Ibnu Abbas itu rujukan nombor satu dia lah. Kebanyakan hukum dalam mazhab Syafi'i ini dia walaupun ada juga hak tidak lagu tu, Ibnu Abbas ni dia tak ambil pula daripada Ibnu Abbas hak tu. Misalnya Ibnu Abbas kata aula mastumun nisa, itu maknanya bersetubuh dengan isteri, hak tu yang batal semaya. Bukan sentuh-sentuh tu. Ibnu Abbas pendapat lagu tu. Tapi Imam Syafi'i tak ambil Ibnu Abbas. Dan pendapat Ibnu Mas'ud di kalangan sahabat ni, hak nombor satu sekali Ibnu Mas'ud bagi Imam Abu Hanifah. Dia ambil Ibnu Mas'ud saja, kebanyakannya, bukan semua, kebanyakan. Tapi ada juga dia tidak ambil daripada Ibnu Mas'ud. Misalnya hak tadi juga, aula mastumun nisa, Ibnu Mas'ud kata setuh-setuh gitu pun. Ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud yang menyebutkan tak batal. Pada setuh-setuh tu batal. Imam Abu Hanifah tak pakar tu. Mana hak sentuh-sentuh lelaki dengan perempuan, suami isteri, tak batal sebenarnya. Skalanya dia pakar Ibnu Mas'ud tu. Ni. Jadi Pak orang Abdullah ni orang yang penting, ahli ilmu belakang. Mereka ni tidak banyak terlibat dengan benda-benda lain, khusus dalam bab ilmu. Kalau rujukan utama di kalangan sahabat bagi Imam Malik, Ibnu Umar. Itu bagi Imam Malik. Bagi Ahmad, rujukan nomor satunya ialah Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah juga, Pak orang Abdullah lah. Ni hak asas. Hak lain-lain pun dia ambil juga. Bukan kata tak ambil daripada sahabat lain, tapi secara umumnya fiqh mereka ni itulah rujukan utamanya. Walaupun ada juga berbeza. Macam di sini jelas lah ni. Sini jelas Ibnu Abbas, padahal tak ada hadis mengikut syarat ni Muslim ni, mengikut syarat Muslim ni, mengikut syarat Bukhari ke apa, tak ada hadis. Sebab tu Imam Muslim tak mari. Walaupun begitu Imam Muslim mari pendapat Ibnu Abbas. Sekarang pendapat Ibnu Abbas tu dia pegang, padahal bukan hadis. Padahal bukan hadis. Maknanya kuat tu dia pegang dengan Ibnu Abbas. Sebab apa? Masing-masing tu ada kelebihan, ada keistimewaan belaka masing-masing tu. Tak jadi masalah lah sahabat tu. Jadi sini kalau kita perhati ni tak ada dia sebut semua. Tak boleh kita nak jual apabila kita beli, sebelum kita terima tu. Semua benda tak ada sebut dalam hadis-hadis ni. Adanya hanya pendapat Ibnu Abbas. Tapi Imam Syafi'i pegang dengan ni. Imam Syafi'i pegang dengan ni. Hadis tidak. Lepas tu apa ni, Imam Malik, dia pegangnya dengan siapa? Ibnu Umar. Jelas dah hadis Ibnu Umar tadi, makanan lah, kena dengan makanan lah. Tidak makanan tak apa, tidak makanan. Hak makanan tak boleh. Ibnu Umar. Lepas tu Ibnu Abbas ni pun ada. Dia ambil hak hadis riwayat Ibnu Abbas saja. Pendapat dia kita letak tepi dulu. Ambil hadis dia, hadis riwayat dia. Hak dia kata wa ahsibu kullasyai'in mithlahu, itu hak dia kata, bukan hak Nabi kata. Itu maknanya beza. Mana kita tidak boleh campurkan hak dia kata dengan hak Nabi kata. Hak asas hak mana? Ibnu Abbas pun meriwayatkan, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Ibnu Abbas pun riwayat lagu tu juga. Apa kita nak gelak lain? Pendapat dia tu, itu pendapat dia. Itu. Sebab itulah kita tengok ada berbeza-beza pendapat. Imam Abu Hanifah pula kata, dia kata kalau jual benda-benda ni boleh alih ni. Makanan tu semua boleh katakan sepakat lah, makanan tu semua tak boleh. Kalau benda lain-lain, hak tidak makanan.
hak boleh dipindahkan, harta yang boleh dipindahkan kena qabd dulu, kena terima dulu baru boleh jual. Kalau tak terima, tak boleh nak jual kepada orang lain. Tapi kalau aqad, maknanya harta tetap, tak boleh nak pindah. Dan kira-kiranya benda ni tidak rosaklah, mudah-mudahan jangan sekali berlaku kerosakan, dan boleh berlaku penipuan ke, tak ada, pasal dia tetap. Hak tu tak apa. Itu tak apa. Itu pendapat dia. Sebab apa dia kira maksud sebenarnya? Apa maksud? Dia ambil maksud Nabi SAW yang larang tu apa. Jadi masalah penipuan dan masalah gitu gini tak ada tu kalau harta tetap, kata dia. Itu pendapat dia lah. Itu pun pendapat dia. Walau bagaimanapun ada lagi dalil, walaupun tidak kuat mana lah, tidak kuat mana dalil bagi orang-orang yang sependapat dengan Imam Syafi'i, hak menyebutkan semua barang bukan terikat dengan makanan. Ada juga dalil. Umpamanya yang diriwayatkan oleh Nasai, Hakim bin Hizam kata, wahai Rasulullah, dia kata, saya ni beli barang-barang ni, beli barang-barang lepas jual, royak hak mana hak halal, hak mana hak haram kepada saya. Nabi SAW pun kata, la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu, jangan kamu jual sesuatu sebelum kamu menerima sesuatu. Sesuatu tu bukan makanan, sesuatu termasuk makanan dan benda-benda lain. Itu menjadi pegangan dia. Tetapi hadis ini dipertikaikan oleh ulama, dipertikaikan oleh ulama. Sebab apa? Ada perawi dia namanya Abdullah bin Ismah, dan Abdullah bin Ismah ni dipertikaikan oleh ulama. Macam Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan lain-lain. Ibnu Hazm kata majhul dia. Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata dhaif dia, jadi tak boleh pakai. Sebab tu orang tak boleh pakai. Lepas tu Imam Syafi'i dia pakai juga. Dia pakai juga tu. Dia adalah dalil-dalil hak lain, tetapi dalil tu adakah sampai kepada taraf ni? Tak sampai. Taraf ni tak ada sampai. Jadi dia pegang dengan hadis umum tadilah, la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu, jangan jual apa-apa pun sebelum engkau menerimanya. Jadi kita terlebih dahulu kena faham gapo dia makanan ni. Makanan ni hak masak dah ke hak tidak masak, supaya asal orang panggil makanan. Dan yang dimaksudkan dengan makanan tu makanan orang. Sama ada makanan tu mari daripada luar negeri ataupun dalam negeri, tak kira lah makanan. Macam beras, gandum dan sebagainya lah, hak makanan ataupun minuman yang menjadi makanan dan minuman kepada manusia. Sebab ini termasuk dalam bahan ribawi. Ini asas. Mengikut Imam Maliknya termasuk dalam bahan yang boleh menyebabkan ada berlaku riba makanan. Iaitu Nabi SAW sudah sebutkan dalam hadis, kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, iaitu gandum tukar dengan gandum, bali tukar dengan bali, jagung tukar dengan jagung, riban illa ha'a wa ha'a. Itu dia, illa ha illa mithlan bimithlin wa ha'a wa ha'a, ataupun yadan biyadin. Lafaz tu ada beza-beza tapi maksud dia sama, iaitu tak boleh nak tukar benda tu, makanan dengan makanan tadi, kecuali dia kena sama, serupa, kena serupa, sama timbangan ataupun sukatan dia, tak kira dari segi mutu dia, tak kira, dan kena unjuk berunjuk. Ayat ni secara langsung bui selalu. Ini merujuk kepada zaman dulu, dia bertukar barang. Pada ketika tu duit ni kurang ada, dan Nabi SAW pun sebenarnya kalau kita perhati hadis itu, maksud dia nak menyebarluaskan penggunaan duit. Dia tak sewi guna lagu tu sebenarnya. Tukar mah dengan mah tak boleh, padahal mah tu banyak kan, tak serupa nilai dia tu kalau nak kira. Kalau kita beli dengan piti, perak dengan perak, tak boleh riba, kecuali kena sama timbangan dia, dan kena unjuk berunjuk selalu. Lepas tu kita kata ada mah tu tak serupa, nilai dia tu hak mah banyak, mahal lah,
Hak emas kurang sikit harga dia. Hak orang panggil emas 10, emas 9, setengah emas macam-macam tu. Tak serupa. Jadi tak boleh kalau mengikut hadis tu. Kita tak faham lah. Sekali-sekali kita fikir dah, kita kata buat apa? Ya dia tak buin. Sedangkan memang tidak sama nilai dia lah. Ya, kalau kita pergi beli dengan PT sama? Tak sama. Jadi sepatutnya ni kalau dia kurang berat sikit pun tak apalah. Hak ni berat sikit pun dah mungkin nilai dia tu lebih. Kita kata tak boleh. Nabi tak buih. Apa tujuan? Tujuan dia tak sebui tukar barang tu. Mana guna sistem muqayadah. Sistem muqayadah ni sistem pertukaran barang. Mana orang zaman dulu biasalah dia nak beli makanan guna makanan ataupun lain-lain lah. Dia guna barang, bui baju ke ni bui baju, hak tu bui makanan ataupun sama-sama makanan tapi lain-lain jenis. Kalau lain-lain jenis tu lain pula hukumnya. Tak apa lebih kurang. Misalnya emas dengan perak nak tukar tu dia panggil dalam istilah hadis ni jual beli, tukar. Tak apa lebih kurang dari segi timbangan dia tu, tapi kena selalu, tak boleh bertangguh. Kalau bertangguh jadi riba juga. Begitu juga beras dengan hak jenis lain lah, jenis lain makanan tapi jenis lain, tak apa lebih kurang dari segi timbangan ke apa sukatan, tak apa, tak sama, tapi kena ha ataupun yadan biyadin, kena selalu, kena langsung, tidak boleh bertangguh. Sebab apa? Kalau kita perhati semua ni, kita tengok satunya Nabi SAW nak menghapuskan kalau boleh, tetapi bukan menghapuskan buat selama-lamanya, bukan makna nak memansuhkan, bukan makna tak boleh guna sampai bila-bila, tak. Sebab payah lagu tu, dia akan timbul rasa tak puas hati mana-mana pihak. Lepas tu setara mana nilai dia, payah lah. Payah cara nak guna tu, cara pertukaran yang seperti itu menyukarkan. Jadi Nabi SAW nak bawa orang guna satu sistem lain, iaitu sistem duit. Baru tak timbul masalah. Baru puas hati. 5 sen pun beza dia, sesen pun tikah beza kita boleh bagi sesen. Tikah dia, ni 2 sen, 5 sen ataupun 10 sen. Beza tu mana ni barang ni dengan barang ni, tak apa. Dengan duit tu kita boleh beli semua benda dan tidak ada berlaku riba dah. Walaupun dari segi cagaran ataupun simpanan, mana sesebuah kerajaan mungkin dia nak keluar duit itu, dia kena simpan emas juga, mana alik belakang dia tu. Walaupun begitu tak apa, sudah tidak ada dah riba tu. Sebab apa? Orang tidak panggil tukar bahan ribawi. Dan dia nak popular hak tu. Itu sebenarnya satu. Yang kedua, Nabi SAW tak sebui guna pada masa tu, kalau emas ni lah, kait dengan emas perak, dia nak suruh emas perak ni tidak jadi bahan pertukaran, tidak. Dia nak jaga dia, biar emas ni untuk dia lah, untuk apa dia, kita kata perhiasan, untuk apa-apa, begitu. Biar gitu. Kalau guna sebagai duit juga pun payah juga. Sebab zaman dulu orang guna duit emas memang emas sungguh. Tetapi kalau guna emas sungguh pun, emas tu tidak serupa. Satu negeri ni dia guna emas berapa, hak ni emas berapa, tidak serupa. Kalau tukar tu, kalau tukar dia jadi riba juga kalau tidak sama berat. Tak boleh. Di situ kita nampak dia nak lari juga daripada situ. Tak sah guna hak tu, payah. Nak guna duit hak biasa, hak lain-lain, guna hak lain. Tak usah guna emas. Hak emas tu untuk benda lain. Gitu maksud dia. Lepas pada tu, makanan ni sebab apa dia tekan sangat makanan? Dia ada kebaikan belaka, macam pendapat Syafi'i, pendapat orang tu, pendapat ni ada kebaikan belaka tu. Bukan kita perlu tengok dari segi apa ni, hujah, kedudukan dalil masing-masing tu saja. Kita kena tengok dari segi hikmah dia tu, dari segi apa di sebalik dia. Kita tengok kalau mazhab Syafi'i ni dan Imam Muhammad ni anak murid Imam Abu Hanifah, tapi dia tidak sependapat dengan tok guru dia dalam perkara ni. Dalam perkara ni dia serupa dengan Imam Syafi'i, skalanya dia serupa dengan tok guru dia, tapi dalam perkara ni dia tidak. Ibnu Abbas kata segala benda. Kita apa maksud Nabi SAW suruh terima dulu ni makanan, ataupun kalau mengikut Imam Syafi'i